Puak-puak ni sekarang bergaduh tak ada nak lapik-lapik dah. Tak ada nak bawa dalam mesyuarat ke apa, bergaduh terang-terang lah. Ini pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Sanusi. Atas muka tegak dia bagi. Tapi betul, aku sokong Sanusi bab-bab ni. Kalau pilihan raya ni bersatu nak pakai jentera daripada mana? Yang duk angkut gerakkan segala kempen dekat bawah ni untuk ceramah-ceramah Perikatan Nasional ni, semua orang PAS, bukan orang Bersatu. Orang Bersatu tak ada orang. Tak ada orang Bersatu ni, tak ada jentera. Pimpinan Bersatu datang tunjuk muka, lepas tu dia berambus. Itu je lah kerja Bersatu. Dia tak ada kerja keras seperti jentera PAS. Yang ini aku sokong Sanusi. Aku setuju 100% apa yang Sanusi sebut. Memang betul, itulah hakikatnya. Tapi itulah jahat. Kau tahu jahat puak-puak PAS ni. Aku cakap kau memang jahat sungguh puak-puak PAS. Dulu waktu PRU 15 tak timbul ni isu jentera ke, isu duit ke. Waktu ni PAS syok duduk dengan Bersatu. Duit banyak. PAS ni tak ada duit waktu tu. Waktu tu tengah masyuk orang kata. Nama Tan Sri Muhyiddin pun tengah popular di kalangan rakyat. Abah kan. Memang PAS sanjung sungguh. Tan Sri Muhyiddin macam dewa. Hari-hari duk sebut nama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Abah. Sekarang ni akaun Parti Bersatu pun dah kena beku. Duit pun dah tak ada. Pengaruh Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku calon Perdana Menteri pun orang tak heran. Dah kurang sambutan. Maka PAS buat apa yang PAS selalu buat kepada sahabat dan juga rakannya. PAS tunjuk the true colour of PAS kepada Bersatu. Hari-hari kiri kanan dalam muktamar tu dia lanyak Bersatu. Tu rapat sampai bawah dia pijak Parti Bersatu. Inilah PAS. Dulu bab-bab ni tak ada nak cakap depan-depan bergaduh, tak ada. Kias-kias. Dulu kias-kias. Cakap pun sini-sini belakang-belakang. Sekarang bergaduh depan-depan. Sekarang dari Musyidul Am sampai ke pimpinan bawah balun Parti Bersatu. Terang-terang, tak ada lapik-lapik lah. Inilah wajah sebenar PAS. Rekod PAS berkawan pun kita tahu. Dia berkawan dengan siapa pun memang dia akan khianat kawan tu. Dengan UMNO dia khianat, dengan Pakatan Rakyat dia khianat. Semua dia khianat. Ini PAS. Kali ni giliran Parti Bersatu untuk rasa, kenal siapa sebenarnya PAS ni.